Sukarelawan banjir Abang Viva atau nama sebenarnya Azwan Omar mengakui hatinya tertutup untuk memikirkan soal jodoh selepas berlaku satu insiden pada 17 November lalu yang membuatkan dia berhenti berharap kembali bersama bekas isterinya. Azwan, 33 tahun, berkata sebelum kejadian itu dia masih menyimpan harapan untuk memperbaiki hubungan mereka selepas bercerai. Namun peristiwa berkenaan membuatkan dia menerima bahawa hubungan itu tidak dapat lagi diselamatkan. Azwan berkata selepas pemergian bapanya Allahyarham Omar Pilus 74 tahun pada Julai lalu, fokusnya kini hanya menjaga ibu selain meneruskan misi bantuan banjir seperti biasa. Dalam masa sama, dia turut kesal dengan dakwaan bekas isteri yang mendakwa dia tidak telus menggunakan dana NGO, termasuk kononnya membeli bot dan enjin baharu untuk dirinya. Katanya disebabkan tuduhan itu, dia memilih tidak lagi mengumpul dana awam, sebaliknya bergerak sepenuhnya bersama sebuah NGO, My Foundation, tanpa membuka sebarang tabung sumbangan. Sementara itu, bekas isterinya Evanova Zakaria, 42 tahun atau mesra disapa Eva, ketika dihubungi berkata dia juga kecewa apabila Abang Viva kembali menularkan isu lama yang sudah berlaku sejak 2023, sekaligus dianggap perbuatan yang mengaibkan.